Dia dengar? Okey. So, Kak Ji tu, maksud Kak Ji macam ni. Bila kita ada ilmu, kita boleh jaga kita, sebab dengan ilmu lah yang akan bantu kita. Sebab orang yang ada ilmu, dia tak akan sesat. Dia tak akan macam nak cakap, dia tak akan miskin. So kita yang tak ada ilmu ni yang kita jadi semakin miskin. Tapi jangan salah tuntut ilmu pula. Tuntut ilmu yang agak orang kata rohani, macam orang panggil apa, ilmu hitam lah. Tu tak boleh. Yang tu membawa apa-apa ke dana juga yang tu. Sebab dalam Quran dah cerita. Kak Cik tak tahu lah surah apa, tapi contoh dia macam tu lah. Siapa yang ambil ilmu yang tu, dia akan duduk dalam kefakiran, hidup yang susah. Okey, memang macam tu. Ini Allah jamin, atas dunia ni Allah jamin macam tu. So kena ada ilmu. Ilmu penting untuk hidup kita. Apa yang kita nak nikmati sekarang ni, maksudnya apa yang dulu kita pernah rasa down ke apa, so itu membagi inspirasi untuk kita terus berubah dan kita menuntut ilmu yang lebih supaya kita jadi lebih orang yang berjaya pada dulu. Okey, macam Kak Ji sebenarnya pun, Kak Ji berjaya daripada dulu. Maksudnya macam tu. Itu pentingnya ilmu. So Kak Ji nak